Assalamualaikum, selamat malam guys. Goncang kepala dulu guys, goncang kepala dulu. Goncang ni bukan dengar lagu rock tau. Yang ni aku baru dapatkan daripada Amgras Open Meta 2. Yang ni aku beli nak gantikan open earbud aku yang sebelum ni yang warna kuning tu. Satu dah rosak. Dah rosak lah, dah tak boleh pakai. Dan aku dapatkan yang ni untuk menggantikan yang tu lah. So sebab apa aku beli yang ni? Yang ni aku tengok review dia dah 2000 unit terjual tau. 2000 unit terjual. Ringan. Dia ringan dan aku belum test full lagi tapi dia claim bateri dia boleh tahan sehingga 10 jam. Lama tu. Kalau aku maraton aku dah habis lah. 2 kali maraton habis. Dan lagi kelebihan dia IPX 5, dia kalis air dan debu lah. Untuk aku bersukan kan berpeluh kan, kadang-kadang hujan, aku ingat kena gedah pakai je. Ringan, padu lah. Kalau nak tahu harga dia berapa, kalau yang mana bajet tu nak bajet duit tak berapa ada ataupun nak jimat sikit, ni harga dia RM60 je. Nanti aku letak beg kuning. Kalau kau beli dalam kotak ni, kotak dia simple je. Dia ada buku manual, ada charger dan earplug ni. Earplug ni apa function dia? Kalau kau dengar lagu bass kan, lagu bass kau pakai je. Tapi masa lari kau jangan pakai earplug tu, nanti tak dengar apa-apa dekat luar. Masa macam kau tengah bosan dekat bilik kan, nak dengar lagu bass ke, tutup terus dengar dia punya bass padu aku test tadi. So, nak beli dekat mana? Kau beli dekat beg kuning. Nanti aku letak beg kuning. Okay. Bye bye. Aku nak test Amgras ni. Jadi kau dengar aku letak video sound dia. Kuat dan padu lah. Mantap. Sambung kocang.